Antara soalan yang paling kerap orang tanya saya, kalau kita simpan emas dalam akaun emas public gold ni, kita kena simpan setiap bulan ke? Kalau kita buat simpanan emas dalam akaun gap ni, kita tak semestinya setiap bulan kita kena simpan. Simpanan emas ni, tuan-puan ada duit, tuan-puan boleh simpan. Tak ada duit, tak simpan pun tak ada masalah. Dalam akaun gap public gold macam ni, tuan-puan boleh buat simpanan emas serendah RM100. Tuan-puan ada RM100 nak simpan 2 tahun ke atas, masukkan terus ke dalam akaun emas anda dan public gold akan bantu anda tukarkan duit tu ke dalam bentuk gram. Jadi, anda tak perlu risau. Simpan emas ni bukan komitmen. Ada duit boleh simpan, tak ada duit tak simpan pun tak ada masalah. Tapi yang terbaik, simpanlah emas dengan konsisten supaya tabungan anda sentiasa bertambah. Yang mana yang belum ada lagi simpanan emas, saya nak ajak dan nak encourage tuan-puan hari ni untuk bermula buat simpanan emas bersama Public Gold. Yang mana yang belum ada lagi akaun emas Public Gold, tuan-puan boleh isi beg biru di bawah untuk saya bantu anda bermula buat simpanan emas bersama Public Gold.